semua, saya Alisha, umur saya 10 tahun, sekolah rendah dekat Alor Setar. Alisha nak tanya ni, pernah tak masa korang belajar dalam kelas, tulisan kat papan putih nampak kabur, macam ada bayang-bayang? Atau masa baca buku, mata cepat letih dan kepala rasa pening? Alicia dulu pun macam tu. Kadang-kadang rasa pelik kenapa kawan sebelah boleh nampak, tapi Alicia asyik kena pejam-pejamkan mata. Rupa-rupanya, mata Alicia perlukan bantuan sikit. Mak abah Alicia bawa Alicia pergi cek mata dan buat cermin mata. Lepas pakai, wah, semuanya lebih jelas dan terang. Sekarang, belajar lagi senang dan best. Kalau korang pun ada rasa macam Alicia rasa ni, apa kata pergi periksa mata cepat-cepat? Tak sakit pun, sekejap je. Lepas tu mata kita jadi terang semula. Bila mata kita sihat, belajar pun jadi lebih mudah dan seronok. Jadi, jom ajak mak abah korang bawa cek mata dekat Raudah Optometri Alor Setar sekarang. Ada pakar yang mesra kanak-kanak akan periksa mata korang dengan lengkap. Jangan tunggu lama-lama sebab mata kita ni penting tau. Cuti sekolah ni ada promosi pakej cermin mata pelajar tau. Bingkai RM1 je dan serendah RM81 boleh dapat cermin mata cantik macam Alicia ni. Mata sihat, masa depan cerah. Jom kita jaga mata sama-sama.